Minyak gearbox tu Nescafe Ice geng, macam mocha punya air. Okay geng, so kepada korang pengguna-guna BMW ataupun Mini Cooper yang menggunakan ni enjin macam ni. Ni enjin B48 ataupun enjin macam ni. Okay, ni adalah B38 ni B38 3 piston, dia kosong kat sini, agak ada kosong lah sebab dia 3 piston. Ataupun model yang menggunakan enjin ni lah. Ni dia padat sikit bukan sebab dia Mini Cooper ke apa, tak, ni sebab ni enjin B48 4 piston lah. Okay, so kepada korang menggunakan enjin ni, tak kisahlah BM ke Mini, okay, Mini Cooper ataupun BM, menggunakan enjin ni dua. Okay, korang, kalau kita korang dah pakai 7 tahun, 10 tahun, okay, satu benda preventatif yang korang boleh ambil kira untuk buat lah, apa tu, iaitu oil cooler enjin dan juga oil cooler gearbox Macam kereta ni datang kat kita orang dengan isu coolant dia hilang coolant dia kurang. Bila kita cek bocor dia tak ada, rupanya tapi coolant dia hilang. Kau tahu coolant dia hilang gimana? Coolant dia masuk dalam gearbox, geng. Okay, macam mana coolant dia boleh masuk dalam gearbox? Okay, untuk pengetahuan korang, untuk model-model kereta Continental zaman sekarang, dia ada oil cooler engine dan juga oil cooler gearbox lah. Okay, untuk oil cooler engine, dia mengekalkan suhu minyak hitam. Untuk oil cooler gearbox, dia mengekalkan suhu minyak gearbox korang lah. Okay, macam mana dia buat kerja dia? Senang cerita, dia ada 4 laluan. 2 laluan air, 2 laluan minyak lah. Kalau oil cooler engine, dia laluan minyak hitam. Kalau oil cooler gearbox, dia laluan minyak gearbox lah. Senang cerita, kat dalam cooler ni, laluan dia berselang-seli tau. Ada cooler, ada minyak, ada cooler, ada minyak. Okay, macam kereta ni isu dia, coolant dia hilang masuk dalam gearbox sebab cooler dia pecah. Macam kau tengok video kita ni lah. Customer ni mula-mula datang, kita suspect cooler engine dengan cooler gearbox. So bila kita buka minyak gearbox tu, Nescafe Ice geng, macam mocha punya air. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana, tapi senang cerita, ni adalah minyak gearbox yang dah bercampur dengan coolant lah. Okay, macam korang tengok kereta customer ni. Boleh diselamatkan lagi ataupun tidak, itu 50-50. Best option untuk owner ni, kita bagi dia option, try, cuba flushing dulu, okay. Macam kereta ni sekali servis pakai dalam 4 liter ke 5 liter, kita advise owner buat flushing total dalam 15 liter minyak gearbox. Okay, sebab apa? Sebab kita nak cuci balik isi dalam dia. Okay, minyak gearbox dengan coolant tu dah bercampur habis kat dalam gearbox dia, dah berpusing dah. So best option kita bagi ke owner adalah buat full flushing. Salin minyak gearbox dia dalam 3 kali lah. 1 kali salin dalam 5 liter, so total dalam 15 liter. Okay, kita cubalah, okay. Tak janji selamat, kita boleh cuba. Okay, sebab kalau ikut pengalaman kita orang, selalunya kalau coolant dah bercampur dengan minyak gearbox, selalunya gearbox memang tak boleh diselamatkan lagi lah. Kalau enjin mungkin boleh buat flushing, okay. Tapi kalau gearbox, sebab dalam gearbox ni ada banyak clutch, selalunya kalau dah bercampur memang tak boleh diselamatkan lagi. Tapi nak cuba boleh, tak ada masalah. Cuma kita tak bagi jaminan. Kita tak janjilah gearbox tu selamat. Okay, kepada korang pengguna Continental, okay, tak kisahlah kau pakai kereta apa, BM ke, Mini Cooper ke, Mercedes ke, okay. Kita korang dah 7 tahun, 10 tahun, oil cooler korang dah boleh standby dah tukar. Kalau tak jadi macam customer ni lah. Coolant hilang, tak tahu gimana, rupanya masuk ke dalam gearbox geng. Okay, kepada korang, berada yang berhampiran Putrajaya dan Cyberjaya, boleh roger kita on Transmetik Auto Benz. Kita buka daripada Sabtu sampai hari Khamis. Ataupun bulan 4, bulan 5 nanti boleh tunggu geng. Transmetik Auto Benz dekat Lilai pula geng. Apa roger.